Ngaji mana? Dia ngaji dengan kita. Ngaji dong. Tak saya ngaji sekolah. Tak saya sekolah. Ya. Kata tak sekolah, ngaji dengan aku. Dia bawa dia macam. Bawa dia. Kata saya ngaji sekolah, ngaji dengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada malam ni kita akan kaji satu tajuk. Dia panggil tazkiyah nafs, iaitu menyucikan jiwa. Sebab kita nak masuk Ramadan ni, jadi tajuk-tajuk lain pun kita buat, cuma tajuk ni agak penting. Dan tajuk ini ada dua surah yang kita boleh rujuk. Pertama surah Al-A'la dan yang kedua surah Asy-Syams. Itu antara surah yang jelas menyebut tentang jiwa. Dan satu lagi surah yang besar ialah surah Wal Fajri. Jadi tuan-tuan sekalian, surah Al-A'la kita sudah beberapa kali dah, beberapa siri, dan masih belum habis. Tapi kita buat di Masjid Al-Hasani, Cabang 4, Cetok, Pasir Mas. Jadi kalau nak tengok tentang surah tu, kena tengok dalam rakaman dekat YouTube ada. Tapi sebab tajuk ni besar, jadi malam ni kita buat dulu surah Asy-Syams supaya kita cepat habis. Di mana kedua-dua surah ini kita bahas di bawah tajuk tazkiyah nafs, iaitu menyucikan jiwa. Di mana menyucikan jiwa ini adalah salah satu daripada 5 agenda untuk mendapat ain basirah. Jadi ain basirah ni tuan-tuan sekalian adalah benda besar yang manusia perlu tahu untuk dia memahami mata hati dia, sahabat. Jadi secara ringkas, ain basirah ialah satu kekuatan atau sentuhan mata hati yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia untuk melihat sesuatu itu tepat dengan cara Allah Ta'ala mahu. Sebab dalam dunia kita hari ini, antara benda yang menjadi cabaran kepada mata hati kita ini banyak. Kerana kita berada di zaman limpahan rahmat, limpahan ilmu. Jadi kita bertemu dengan pelbagai perkara
yang kita perlu. Jadi tuan-tuan sekalian, 5 perkara yang kita perlu buat. Sebenarnya banyak, tapi kita sebut 5 sahaja dulu. Yang paling asas untuk membersihkan jiwa. Pertama sekali, untuk mendapat ain basirah. Pertama sekali, tazkiyah nafs. Menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa ni nanti kita bahas dengan maksud hati kita, sanubari kita disuluh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, untuk mendapat ain basirah, kita perlu kepada takwa, atau orang panggil cermat dan berhati-hati dalam hidup. Jadi cermat atau berhati-hati dalam hidup ini juga memerlukan kepada satu kajian. Yang ketiga, selain daripada pertama tazkiyah, yang kedua takwa, yang ketiga ialah tadabbur ayat-ayat Allah. Jadi sekarang ni zaman tadabbur. Semua orang faham tadabbur itu apa. Maka mengkaji ayat-ayat Allah itu penting. Dan paling tidak dalam sehari kena baca 5 ayat daripada Al-Quran atau separuh muka surat dengan terjemahan. Baca terjemahan untuk kita memahami daripada surah Al-Fatihah sampai habis. Kena buat tu paling tidak. Kerana bila kita buat begitu, dia adalah kunci-kunci ilmu yang Allah Ta'ala kebuka kepada kita. Jadi tazkiyah, takwa, tadabbur. Yang keempat, amal soleh. Amal soleh ini praktikal. Macam mana kita nak pilih dalam amal kita itu mana yang menguntungkan, mana tidak. Dan yang kelima, zikir. Zikir ini, zikir pagi dan petang hak Nabi ajar itu pun adalah sebaik-baik zikir. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi untuk tazkiyah an-nafs ini dulu, surah yang kita nak bincang ni surah Asy-Syams. Kalau dalam surah Sabbihi, sebenarnya tuan-tuan duk baca ni surah Sabbihi, surah Asy-Syams ni dalam solat pagi-pagi. Betul tak? Kita punya solat duha apa semua sekali, solat witir, kita duk guna ni surah ni. Jadi dalam surah Sabbihi Isma Rabbikal A'la tu, dia banyak menyebut tentang kebesaran Tuhan, dan tazkiyah nafs tu ada pada qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang membersihkan. Qad aflaha man tazakka. Yang saya baca qad aflaha man zakkaha tu surah Asy-Syams. Jadi dalam surah ini qad aflaha man tazakka. Berjayalah orang yang sentiasa menyucikan diri. Tapi kenapa dalam surah Asy-Syams yang kita nak bincang ni dia kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi tuan-tuan sekalian, ringkasan surah Al-A'la banyak, tapi satu je di antara benda yang menyebabkan hati kita ni gelap ialah apabila kita salah letak keutamaan. Itu je punca paling besar, iaitu kita salah fikir tentang hidup kita dengan kita utamakan kehidupan sementara berbanding kehidupan akhirat. Maknanya kita okey, kita terima akhirat, kita terima dunia, kita orang baik, kita orang bermukmin, orang muslim, tapi hati kita menjadi kurang berupaya, menjadi kurang bercahaya, atau orang kata kurang rasa suka dan bahagia apabila kita mengutamakan kepentingan dunia lebih daripada kepentingan akhirat. Dan amat teringat dalam satu hadis, Nabi kata dalam hidup kita ni, sesiapa yang kalau dia mengutamakan dunia, dia mesti akan mengurangkan akhirat. Dan sesiapa yang
mengutamakan akhirat, dia mesti akan mengurangkan dunia. Dia tak mungkin akhirat dengan dunia tu duduk sama. Dia tak mungkin. Sebab tu dalam ayat ni dia kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Tuhan kata qad aflaha, pasti berjaya. Berjaya tu maksudnya berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Berjaya tu macam mana? Dia lulus dan dia lolos daripada ikatan dunia. Jadi dunia ini tidak mengikat dia, tidak menekan dia, tidak memenjara dia, tidak menyeksa dia. Maknanya kalau dia kaya pun, kekayaan tu tidak mengikat dia. Kalau dia miskin pun, kemiskinan tu tidak menyiksa dia. Itu. Ya. Jadi dia lepas. Nak lepas itulah kita dapati manusia hari ni tak tahu nak buat macam mana tu. Sebab kita belajar macam mana nak tambah, macam mana nak tolak, macam mana nak darab, macam mana nak bagi. Lepas tu kita belajar halal, haram, makruh, harus, wajib. Kita belajar itu. Jadi kita belajar benda-benda gitu, tapi kita tak pernah belajar bagaimana yang dikatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu memberi prioriti kepada kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat. Macam mana? Kalau kita cakap bahasa mudah, iaitu apabila matlamat hidup kita, pemberatan hidup kita, perancangan dan segala susun atur gerak kerja kita lebih terhad untuk ataupun lebih banyak, lebih utama untuk kehidupan sekarang. Jadi akhirat jadi macam mana? Akhirat ini sekadar menunaikan kewajipan. Sekadar menunaikan kewajipan. Ataupun sekadar mematuhi perintah-perintah. Sekadar meninggal larangan-larangan. Maka bagus dah. Solat tak tinggal, puasa bagus, haji, umrah, buat, bayar zakat dan sebagainya, bersedekah dan sebagainya, tapi di hati masih memberi kebesaran kepada dunia. Jadi saya nak sebut malam ni, saya nak sebut contoh seorang anak Kelantan kita, dan halal kita sebut nama dia sebab dia tulis sendiri cerita dia secara terbuka di Facebook. Bila dia tulis dekat Facebook, dia share kepada umum, tidak rahsia lah. Sebab dia tulis nak suruh kita ambil pengajaran daripada apa yang dia telah lalui. Nama dia Dr. Rozmi. Kenal Dr. Rozmi? Orang Kelantan kita belajar bidang keusahawanan, kenal. Orang Kelantan kita belajar di peringkat medik, kemudian dia pernah buka hospital, Jitra Specialist Medical Center, apa nama saya tak ingat lah. Dia pun cerita daripada dia belajar sampai dia jatuh dalam 10 tahun atau 5 tahun lepas. Kaya sungguh tuan-tuan. Kaya tak kaya, saya pernah baca cerita dia. Kereta mewah dia ni sampai 30 buah. Kaya sungguh. Tapi dia sebut apa? Saya terasa dia ni orang yang baik. Kerana dia menceritakan, dia kata apa? Daripada kejatuhan ini saya faham bahawa hidup itu tidak memadai kalau kita sekadar menjadi orang yang baik, sekadar menjadi orang yang patuh. Tetapi tumpuan kita lebih kepada mengejar cita-cita kita di dunia. Sedangkan agama itu sekadar menunaikan kewajipan seperti yang saya sebut tadi. Dia kata sampai masa untuk kita bersama Allah itu tidak banyak. Dan Allah Ta'ala, dia akan beri. Dia banyak kali dah jatuh, dia berdoa dengan Allah Ta'ala, dia okey balik. Lepas tu jatuh balik, dia berdoa balik. Sampai lah ni dia betul-betul jatuh. Dia betul-betul jatuh. Dan cerita dia jatuh tu banyak lah. Saya tak mau cerita lah. Mengikut apa yang dia tulis ni, bukan aib ni. Dia cerita. Dia nak cerita keinsafannya. Dia kata apa? Tak cukup hidup ini
kalau kita sekadar menjadi orang yang patuh, tetapi kita perlu menjadi orang yang dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, sampai kita untuk bersama Al-Quran pun tak banyak, nak bersama dengan amalan-amalan sunat pun tak banyak, nak bangun bersama dengan Allah sendiri-sendiri pun tak banyak, sebab sibuk kita kejar. Tu. Jadi saya bila teringat, sebenarnya tadi saya mari tajuk lain, tapi bila teringat ke dia tu, saya kata biarlah, suruh dia dapat pahala. Kita share ilmu yang dia tulis, kita sebut nama dia sebagai contoh. Semoga apa yang dia tulis tu menjadi amal jariah untuk kita semua dan dia juga. Tak apa dah, sebab benda dia tulis benda molek, dan dia pun sanggup cerita dengan penuh keinsafan. Tapi tuan-tuan sekalian, antara orang kaya luar biasa jugalah anak Kelantan, tuan-tuan sekalian, ya? Jadi apa poin kita malam ni? Poin kita ialah menjadi orang taat itu bagus, orang patuh itu bagus, buat amal soleh itu bagus, tetapi mesti baiki sikit lagi, iaitu kebesaran kita adalah pada akhirat, bukan pada kehidupan sekarang. Sebab Allah Ta'ala kata, yang menjadi masalah, Tuhan kata apa? Tuhan kata, nak berjaya, man tazakka, siapa yang sudah sampai ke tahap dan sentiasa tazkiyah, dia polish, dia bersihkan hati dia, wa zakara asma rabbih, dan dia sentiasa mengingat kebesaran Tuhan dia. Jadi ini tuan-tuan sekalian poin dia. Kebesaran Tuhan Allah itu, maksudnya ketuhanan Allah itu, kita sentiasa hadir dalam hati. Kita sentiasa hadir. Jadi artinya dalam setiap perkara yang kita nak buat tu tuan-tuan sekalian, kita kena tengok dia lebih kepada kepuasan nafsu dan dunia ke, atau lebih kepada untuk merasa gembira bersama Allah dan menghadirkan kebesaran Allah ke dalam diri kita, menghadirkan ketuhanan Allah. Maksudnya beginilah, kalau kita pakai baju pun, kita nak pamerkan hebatnya Allah pada baju kita. Kalau kita pakai, kita bersuara, kita bercakap, seperti kita kata Syekh Abdul Basit, dia kan sedap baca Quran, betul tak? Maka bagaimana dia baca Quran tu? Untuk mempamerkan hebatnya bacaan Allah, ayat-ayat Allah melalui suaranya itu. Saya duk jumpa qari-qari kita, kebanyakan dia kata berat ustaz jadi qari ni. Sebab apa? Kita diuji dengan suara yang sedap, dengan lagu yang hebat, dan selalunya orang bila mendengar suara kita, bacaan kita, orang kagum kepada kita, tidak kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak? Banyak kan begitu. Lagi-lagi kalau jadi penyanyi, betul tak? Nak jadi penyanyi, sedap tak penyanyi? Sedap kan penyanyi? Tu sedap, tuan-tuan sekalian. Lagu-lagu ni pun sedap. Tapi manusia bila dia mendengar benda itu, dia teralih ke mana? Teralih ke mana? Kepada Allah atau kepada siapa? Cuma saya tak mahu hurai bab lagu tu. Dia ada bab lagu ni, dia ada Tuhan sebut dalam ayat, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Nak tak aku cerita kepada kamu, syaitan ini dia mendarat, landing dekat siapa? Tu bab syaitan landing, cerita lain lah pula. Cerita lain. Boleh? Jadi malam ni kita nak ambil poin sini. Poin kita ialah, tuan-tuan sekalian, Tuhan cakap tazakka, kena sentiasa membersihkan hati. Artinya hati kita ni tuan-tuan sekalian, dia sentiasa akan disaluti, diselimuti, diburu, ataupun orang kata apa, dilingkungi, dihinggap oleh debu-debu dunia. Sebab apa? Kita kan dunia, kita hidup di
Di dunia nak buat macam mana, sebab kita kena hidup di dunia. Keluar je masjid, naik di jalan raya, apa kita tak nampak? Kereta mewah, orang cantik, orang hudu, kereta buruk, rumah besar, rumah kecil. Betul tak? Semua tu mempengaruhi dak fikiran kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang untung orang yang buta dan tuli dan bisu, tetapi dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang celik, yang nampak, yang boleh bercakap ni susah tuan. Susah hidup. Sebab kita mendengar segalanya, kita memandang segalanya, dan kita memikir segalanya. Penat jadi kita ni. Maka sebab itu hati kita sentiasa diseliputi oleh debu-debu tadi. Maka sebab itu kalimah tazkiyah itu disebut tazakka, dengan satu proses yang betul-betul memerlukan kesungguhan. Bukan sekadar kata basuh baju macam tu, tak. Kena sental betul-betul. Sebab itu dia kata, selain daripada sental bahagian luar, wa zakarasma, dan kesedaran hati dan minda dia sentiasa ingat kepada kebesaran Tuhan dia sebagai Tuhan punya alam. Jadi cara dia, kalau kita tengok apa-apa pun, itu adalah kebesaran Allah. Itu cara dia. Jadi kalau kita tengok apa-apa, alhamdulillah, ini antara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau boleh duduk situ. Masalahnya kita ni jadi gini. Oh, kita duduk naik kereta dah ni. Lepas tu tengok, oh sedapnya kalau aku boleh bawa kereta tu. Padahal kita dah bawa kereta dah tadi. Betul tak? Betul tak kita? Ataupun kita bawa kereta besar, kita bawa kereta besar. Tapi tengok apa? Oh, kereta ni orang tak pakai. Betul, ni bukan kereta ni lagu ni. Contoh, benda paling mudah. Hari benda-benda gitu, kita kena ingat kebesaran Allah. Apa dia? Tuhan buat macam-macam. Orang kaya pun kebesaran Allah, orang miskin pun kebesaran Allah. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, baru dia cakap dengan sambil-sambil mai tadi. Sama kan? Bila kita duduk atas jalan raya, ketika berhenti, kereta apa pun kena berhenti. Ketika sampai, kereta apa pun sampai. Betul? Itu dia panggil wa zakara isma rabbih. Tapi Tuhan kata, masalah dia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi masalah kamu beri prioriti kepada kehidupan semasa, sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi dua ciri dah maknanya. Wal akhirah, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. So dua ciri yang sentiasa hilang daripada perasaan kita. The best, yang terbaik itu kita tak rasa pada akhirat, dan yang kekal itu kita tak rasa pada akhirat. Tapi kita terpaling, kita bawa benda tu kepada dunia. Maka kita merasakan, jika kita ada aset yang banyak, maka kita rasa kita terbaik. Kita rasa kita kekal, kita terjamin. Kita rasa tak ada masalah, sebab semua dah ada. Tuan-tuan sekalian, amat nak cerita, seorang ibu lah, seorang isteri datang jumpa kita. Dia datang, dia kata, tanya kita, Ustaz, saya ni, kalau saya tak patuh suami saya, sebab dia suruh saya buat pinjaman, saya tak sanggup dah nak pinjam bank ni, sebab saya dah ada dah satu pinjamannya, bayar 1,400 lebih dah sebulan. Suami nak suruh pinjam lagi, untuk nak buat benda lain lagi, nak 50,000 lagi pinjaman peribadi. Dia kata, kalau saya tak patuh dia tu, saya ni jahat ke? Saya ni berdosa ke? Saya kata, tak berdosa. Bahkan tak patuh dia itu lebih betul. Kerana pertama, buat apa kita buat benda yang kita tak mampu? Yang kedua, bila kita pinjam bank ni, dia akan terlibat dengan riba. Dia akan kena. Tuan-tuan,
Tak kira lah nama Islam tak Islam pun, saya dah jumpa orang yang lama duduk dalam bank. Walaupun nama sistem tu Islam, secara prosedurnya ya, tetapi implikasinya masih ada beban-beban yang sekarat dengan riba. Sebab tu saya nak pesan tuan-tuan, kalau boleh berhenti-berhentilah. Mana-mana yang dah ada tu selesaikan. Cukup-cukuplah meminjam dengan bank. Atas nama Islam ke tak Islam ke, dia tetap dengan beban yang besar, tuan-tuan sekalian. Dan yang kata dekat kita ni bukan orang biasa lah. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, apa masalah? Masalah ialah kita tidak nampak yang terbaik dan yang kekal. Ambil dua ni. Untuk kita yang terbaik mesti ada kaitan dengan akhirat. Kalau ada untung di akhirat, okey buat. Dan yang terbaik ialah yang boleh simpan kekal. Maka kalau yang kekal tu buat. Di antara contoh dalam duit, kita selalu rasa puas hati bila boleh melancong sana, melancong sini. Kita kata habis duit banyak pun tak apa, puas hati. Tapi kita nak tanya, kekal ke tak kekal? Kekal ke tak kekal duit yang kita melancong tadi? Kalau ada pahala lah, pahala tu jadi jariah ke tidak? Tidak. Tetapi kalau kita sedekah jariah, betul-betul kita sedekah jariah kepada benda akhirat, dia kekal walaupun kita tak pergi sendiri. Maka sebab tu di antara contoh, maaflah Datuk, sebab Datuk dah buat dah lah. Jadi contohnya orang-orang macam Andalusia buat. Dia cari seluruh negeri Kelantan ni pemuda-pemuda yang kurang mampu untuk pergi buat umrah dengan dia. Dan dia taja mesti duduk 20 hari ke 40 hari dalam kamp dia. Bila faham betul-betul baru boleh pergi umrah. Maka dia infak untuk orang. Daripada hasil dia tadi, hak dia buat masjid itu tu sedut kira lah. Masjid apa masjid? Masjid Andalusia lah. Kita tak ingat ada nama apa masjid dia tu, Tuan Haji? Melo lah. Apa nama ni? Masjid Al-Faizin. Tapi orang tak kenal Masjid Al-Faizin, orang kenal Masjid Andalusia juga. Sebab ada syarikat dia buat. Jadi dia buat masjid tu kekal sampai bila. Maka itu lebih baik. Bangga kita bila kita tengok Allah sedekah jariah. Kita lalu tumpang gembira apa boleh pahala. Padahal kita tak buat apa. Allah kita kata, ya Allah sukanya tengok amal jariah. Okey, kata sekali. Tu dia panggil benda-benda yang khairun wa abqa. Tapi kan orang yang paling beruntung nak buat benda ni ialah lebih beruntung ialah orang yang diberi kekuatan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, lepas tu nak masuk surah Asy-Syams. Tak masuk lagi ni, baru duk cerita secara ringkas. Nanti tuan-tuan cari dalam YouTube lah tentang surah tadi. Kita hurai detail dah. Okey, dalam surah Asy-Syams dia ada 11 perkara yang berkait dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia sampai kepada wa nafsin wa ma sawaha. Betul tak? Kan wa nafsin wa ma sawaha tu sumpah yang ke-10 dan 11. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma bila kita baca surah ni, kita dah baca wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duhanya. Untuk makluman kita, kenapa bila Tuhan nak cerita tentang tazkiyatun nafsi, Tuhan sebut pasal sumpah? Tuan-tuan sekalian, dan surah ni nama dia surah Asy-Syams, dan Tuhan guna dia sebagai nama kepada hak sebenarnya nak cerita tentang jiwa yang duduk pada nombor 10 dengan 11 tu.
Wa nafsin, demi jiwa, wa ma sawaha, dan apa yang membalutnya. Tuhan nak yang tu target dia. Tapi dia mula dengan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Nanti kita sambung kemudian. Kita sebut di sini 4 perkara dulu. Matahari, bulan, siang dan malam. Baik tuan-tuan sekalian. Pertama, tuan-tuan, kalau kita jumpa apa-apa unsur yang ada dalam alam ini dan unsurnya digunakan sebagai alat bersumpah oleh Allah, maka cara studi dia ialah kita kena kenal unsur tersebut. Kalau dalam ayat kita ini dia sebut bab matahari, bulan, siang dan malam, maka ini dia panggil unsur-unsur kosmik. Kalau kita ngaji ilmu alam, dia panggil unsur-unsur kosmik, yang mana merujuk Allah Ta'ala nak tarik otak kita supaya tengok kepada hukum kosmos. Faham tak kosmos ni? Pusingan benda tu di orbit ini. Maknanya kepatuhan unsur-unsur itu sehingga dia berjaya membawa fungsinya sebagaimana yang Allah Ta'ala mahu. Jadi kita kena kaji unsur-unsur kosmik tadi, ciri dia, galaksi dia, pergerakan dia. Maka kesimpulan ringkas, hamba tak nak urai lebih, Tuhan nak tunjuk kita ini sepatutnya menjadi seperti unsur-unsur ini ataupun lebih hebat daripada unsur ini ketika dia berfungsi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana unsur-unsur yang disebut ini adalah unsur-unsur yang boleh dipandang oleh mata kita, zahir pada kelihatan, nyata pada alam. Tetapi jiwa yang ada dalam tubuh kita sendiri adalah unsur yang tidak dapat dikenali, tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Hanya dengan mengerti sahaja kita dapat merasai kewujudan dan kepentingan dia. Jadi untuk membawa kita mengerti kepada peranan yang sepatutnya kita main, Allah Ta'ala buat perbandingan dengan unsur-unsur yang kita nak baca ini. Jadi sebab itu kita kena faham surah ni baik-baik. Sebab itu bila dia kata wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duhanya. Berapa? Dua tak? Dua benda. Okey? Jadi wasyamsi, demi matahari, wa duhaha, dan cahaya duhanya. Jadi apakah yang ada pada benda-benda ni semua? Nanti kita akan bincang. Jadi tuan-tuan sekalian, prinsip benda-benda yang disebut ini, matahari, bulan, siang dan malam, itu adalah alam yang kita lihat. Maka matahari dan bulan itu gambaran kepada siang dan malam yang kita lalu. Adapun cerah dan malam itu pula gambaran kepada terang dan gelap yang kita lalui. Kan matahari siang hari, terang tak bila ada matahari? Okey. Lepas tu bulan, malam hari, suram sedikit malamnya. Baik. Kemudian siang apabila dia menjelmakan mentari, merujuk kepada waktu yang terhasil daripada pergerakan matahari. Maka pergerakan matahari menghasilkan waktu siang. Kemudian malam pula adalah waktu yang terhasil daripada hilangnya matahari dan adanya bulan. Jadi maka kesimpulan mudah
jiwa kita ni tuan-tuan, begitulah keadaannya. Sepertilah kewujudan matahari dan bulan, malam dan siang, pergerakannya sentiasa berubah-ubah dan beralih-alih, bersilih ganti. Jadi sebab itu, itulah juga kecenderungan yang kita bakal hadapi. Maksudnya, kalau kita rumus benda tu tadi, dia dua je. Sama ada malam dengan siang, ataupun terang dengan gelap. Jadi artinya kecenderungan kita ni tuan-tuan sekalian, ialah jiwa kita ni sama ada menuju kepada cerah atau terang, atau menuju kepada malam atau gelap. Itu kehidupan kita. Jadi sebab itu, cuba kita perhati dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menuju ke mana, tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu, dalam ilmu bahasa Al-Quran, sumpah yang Allah Ta'ala guna pada matahari, bulan, siang dan malam itu sebenarnya untuk menarik perhatian kita kepada satu pengamatan yang maksimum. Allah Ta'ala nak ajak kita supaya kita berfikir dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, Allah Ta'ala nak bina latar makna, ataupun kita panggil mental framework. Bagaimana kita nak berfikir, nak cari satu kaedah ataupun bidang, ataupun kita panggil framework mental. Mental framework ni maksudnya rangka pemikiran. Bagaimana kita nak berfikir dalam diri kita dan kehidupan kita. Dan yang ketiga ialah bertujuan untuk menyediakan jiwa kita ini supaya menerima satu hakikat besar yang akan disebut pada ayat wa nafsin wa ma sawaha. Jadi dia bagi dulu mukaddimah supaya kita nampak, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam surah Asy-Syams ini Allah bina, kita kata, peta cahaya dan gelap. Maknanya Allah bina satu dimensi. Bagaimana kewujudan gelap dan cahaya itu bersilih ganti. Sebelum Allah bercakap tentang gelap dan terangnya hati kita. Jadi sebagaimana kamu nampak terang dan gelap itu wujud, begitulah juga hati kamu. Hati-hati wahai manusia. Jadi maksudnya apa yang berlaku pada alam sedang berlaku dalam hati manusia. Tolong ambil poin ini, sahabat-sahabat semua. Apa yang berlaku kepada alam itu, dia akan ada kesan kepada hati kita. Bermakna hati kita sebaliknya akan boleh membaca apa yang berlaku pada alam itu sebagai pedoman kepada hati kita itu sendiri. Boleh ke tak anda tahu ni benda ni? Maknanya contohlah tuan-tuan sekalian, contoh, kalau kita tengok berlaku sesuatu kebaikan, maka bagaimana kita melihat kebaikan itu? Adakah kita melihat ia sekadar kebaikan yang terhasil dan ia sesuatu yang disukai, tanpa kita melihat hubungan kebaikan tersebut dengan hati-hati manusia yang ada? Kerana dalam Quran sebut kebaikan itu dia akan wujud bila adanya orang-orang yang baik. Jadi kebaikan yang kita dapat ni sebab ramainya, dominannya mereka yang masih mempertahankan kebaikan. Tetapi apabila orang yang nak mempertahankan kebaikan itu tak ramai, maka keburukan akan menang, maka berlakulah bencana dan musibah kepada manusia. Maka sebab itu, apa-apa yang berlaku di dalam dunia ini sebenarnya ia adalah refleksi daripada apa yang berlaku dalam jiwa manusia. Dan bagaimana jiwa manusia itu terbentuk dan wujud, dia mempunyai pantulan dan tindak balas kepada perubahan yang bakal berlaku ke atas muka bumi. Kita je duk tengok banjir itu banjir, tetapi kita tidak tengok
bagaimana banjir sebenarnya telah berlaku lebih dahulu di dalam hati kita. Kemarau itu kemarau, tapi kita tidak tengok bagaimana kemaraunya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemaraunya perbuatan kita, kemaraunya ibadah dan kehidupan kita, kita tak nampak. Maka sebab itu manusia hidup sekadar dengan alam dan sistemnya sahaja, tetapi tidak dapat menyambungkan semua itu dengan hati yang boleh mengubah sistem yang ada. Jadi contoh, kita diberi ramalan katanya 8 hingga 10 hari bulan. Katanya 8 hingga 10 hari bulan ni akan berlaku banjir besar di Kelantan, melibatkan 10 kawasan. Maka apa kita nak buat? Itu adalah suatu pemberitahuan awal oleh mereka yang pakar dalam bidang tu. Kita boleh ubah semua itu dengan kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak buat benda tu untuk kita. Kerana untuk makluman kita tuan-tuan sekalian, banjir-banjir yang duk berlaku ini adalah banjir ataupun cuaca yang memang diolah oleh teknologi. Mereka menggunakan semua itu sebagai suatu alat untuk memasuki, menjajah negara-negara berkenaan. Tahun 2026 ni tahun bagaimana musuh-musuh Allah menjajah dunia. Di negara yang dia boleh masuk dengan tentera, dia masuk dengan tentera seperti yang berlaku di Venezuela. Dia boleh pergi tangkap je. Di Malaysia dia tak tangkap sebab kita tanda tangan dah. Kita tanda tangan dah. Kita akan ikutlah dia. Di Indonesia, di Aceh, di tempat negara-negara yang tak setuju dengan dia, dia buat banjir besar-besar dan dia masuk melalui nama United Nations untuk pergi cek apa punca banjir berlaku. Jadi kita tinggal lagi dalam Malaysia ni, negara-negara yang kuat dan berpegang dengan agama ni ialah negara kita panggil kawasan tak berapa maju lah. Kawasan tak berapa maju. Tak kira lah mana-mana pun. Maksudnya tidak kosmopolitan, sekadar bandar biasa. Maka apa kita nak buat? Dia isytihar hujan kepada kita tu sebenarnya tuan-tuan. Dia tahu daripada mana ribut tu nama ini, nama ini, nama ini. Sampai dia boleh beritahu ini nama Sindiak ributnya. Kita tak pernah dengar nama tu. Macam mana dia boleh buat nama? Sebab dia reka dan dia cipta menggunakan teknologi. Dia pakai awan dan sebagainya tu, dia buat je tuan-tuan. Takkan kita tak percaya dia boleh buat pembenihan awan? Maka kalau dia nak suruh hujan kita lebat, dia akan kumbah pembenihan hujan di udara tu dengan kadar yang lebih daripada perlu. Dan itu yang berlaku. Sebab tu kita ada sebut bagaimana Gubernur Aceh merasa pelik banjir tu pada tahun ini. Kerana airnya gatal dan cepat merosakkan binatang-binatang atau manusia yang mati. Dan airnya warnanya hitam. Tuan-tuan sekalian, Gubernur Aceh sebut. Maka apa kita nak buat? Baiki jiwa. Baiki jiwa. Sebab itu Nabi SAW dia ajar kita, paling baik dia kata bangun pagi tu apa nak baca? Allahumma inni asbahtu, betul tak? Fi ni'matika, betul tak? Allahumma inni asbahtu fi ni'matika, ya Allah Tuhan tu, aku telah berpagi-pagi dalam nikmatmu, wa afiatika, dan afiatmu, wa sitrika, dan perlindunganmu. Sebab itu kita kena berinteraksi dengan alam melalui jiwa. Jiwa yang baik. Jiwa yang mana apa yang berlaku pada alam itu sedang berlaku dalam hati kita. Sebab itu bila turun hujan, apa kita kena baca? Allahumma sayyiban nafi'ah. Hak berlaku buat kita anak hujan pula dah. Gitu cara kita tengok hujan. Kita tak baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia sebagai suatu simbahan yang bermanfaat. Itu sebab tu Nabi ajar kita doa dalam setiap perkara.
Tapi sebab kita hidup tanpa ada hubungan hati dengan alam, maka kita tak rasa. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pakat buat sembahyang hajat lah. Kita minta seluruh rakyat Kelantan, rakyat Malaysia tolong solat hajat. Kerana serangan mereka ini tak berhenti lagi. Ingat ya, tahun 2026 ni tahun di mana kita akan diuji dan disusahkan. Di mana tolong perhati, katanya pada bulan Ramadan nanti bekalan beras akan dikurangkan daripada pasaran. Kalau itu berlaku dan benda itu berlaku sungguh, memang itulah kehendak mereka, iaitu ke arah mengurangkan bekalan-bekalan yang ada dan melaparkan manusia pada tahun 2027. Tuan-tuan sekalian, jadi nak lawan macam mana? Kita lawan dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita lawan dengan hati kita. Kita lawan dengan zikir dan doa kita. Kerana Nabi sebut ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Dan Nabi sebut apa lagi? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak, mental frame untuk kita menundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu sebab kita baca tajuk ni tu, tuan-tuan sekalian. Kita boleh cerita bab eskatologi banyak-banyak, tapi macam mana kita nak menghadapi benda ni? Kekuatan hati, doa, tuan-tuan sekalian. Sebab hari ni di dalam zaman kita ni, kalau kita nak lawan mereka dengan kekuatan senjata, kita tak mampu. Kita tak mampu. Sebab Trump itu memang betul-betul Dajjal. Tuan-tuan sekalian, kita panggil penolong Dajjal. Dia hanya perlu masa 3 jam je untuk tangkap Perdana Menteri Venezuela. Tuan-tuan sekalian, di antara taktik dia buat, sebelum dia nak tangkap, dia sudah arah semua penerbangan awam tidak boleh melalui ruang angkasa Venezuela. Beberapa jam sebelum operasi nak bermula, dia kosongkan ruang tu. Sebab kapal terbang dia nak masuk. Tuan-tuan sekalian, yang memerintah kita sekarang Dajjal. Jadi bila kita dah tanda tangan dengan Dajjal, selamatlah kau. Itulah kan. Tuan-tuan sekalian, yang duduk marah rambut cerita ni. Baik, cukup dah Tuan Haji dah. Sebab ni ayat wasyamsi wa duha ni tak masuk lagi ni. Ayat pertama apa semua ni nanti kita mengaji minggu depan lah. Boleh? InsyaAllah minggu depan sedap ni. Kita nak berhabis surah-surah ni kat sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Okey dah. Kalau sambung lagi panjang